Pernah tak anda terfikir, macam mana ya hidupan boleh hidup subur di tempat yang paling panas di bumi? Atau bertahan dalam musim sejuk yang paling melampau? Hari ini, jom kita mulakan satu ekspedisi keliling dunia untuk membongkar rahsia ketahanan alam semula jadi ini dan kita akan terokai ekosistem yang sangat luar biasa serta hidupan liar hebat yang ada di dalamnya. Cuba lihat makhluk cantik ni, Lesser Purple Emperor. Macam kita juga, ia hidup dalam dunia yang sentiasa berubah. Tapi, dunia dia macam mana agaknya? Kat mana ia cari perlindungan? Soalan tentang rumah inilah yang akan jadi panduan kita dalam pengembaraan hari ini. Jom kita mulakan. Planet bumi kita ni, ia bukanlah satu kanvas yang sama je di mana-mana. Sebaliknya, ia macam satu mozaik yang penuh dengan zon-zon semula jadi yang berbeza, atau kita panggil ekosistem. Setiap zon ni ada dunia dia yang tersendiri dengan iklim, jenis tumbuhan dan barisan hidupan liar yang unik, dan setiap satunya memang satu hasil seni adaptasi yang mengagumkan. Jadi, untuk beberapa minit yang akan datang, kita semua akan jadi penjelajah. Misi kita untuk merentasi 4 dunia yang sangat-sangat berbeza. Daripada gurun yang panas membahang sampailah ke hutan rimba yang debal. Kita nak tengok sendiri macam mana kehidupan ni bukan sahaja bertahan tapi berjaya hidup subur walaupun dalam keadaan yang paling mencabar. Pengembaraan kita bermula di salah satu persekitaran yang paling ekstrim di planet kita. Cuba bayangkan, bahang matahari, pasir yang terbentang luas sejauh mata memandang dan kehidupan yang bergelut untuk setiap titisan air. Selamat datang ke gurun panas. Lihatlah pokok akasia ini, memang satu simbol ketahanan yang sejati. Dengan akarnya yang menjalar jauh ke dalam tanah untuk mencari air dan daunnya yang kecil untuk kurangkan penguapan, ia berdiri tegak menentang bahang yang tak henti-henti. Inilah bukti hidup yang menunjukkan walaupun dalam keadaan paling sukar, kehidupan akan sentiasa cari jalan. Ini adalah kisah adaptasi yang luar biasa. Jadi, apa rahsia tumbuhan boleh hidup kat sini? Semuanya terletak pada reka bentuknya. Kaktus contohnya, berfungsi macam tangki air semula jadi. Pokok akasia yang renek pula dapat kurangkan pendedahan kepada matahari. Senang cerita, setiap tumbuhan yang anda lihat di sini adalah pakar dalam penjimatan air. Satu keajaiban kejuruteraan alam. Mereka bukan sekadar bertahan, mereka memang pakar dalam hal ni. Dan hidupan liarnya pun tak kurang hebatnya tahu-tahu. Unta dengan simpanan lemak di bonggolnya, musang fenek dengan telinganya yang besar untuk sejukkan badan, dan tikus jerboa yang melompat-lompat untuk elak pasir panas. Setiap haiwan ni ada strategi unik tersendiri untuk menaklukki gurun. Okey, sekarang jom kita tinggalkan kawasan gurun yang kering kontang dan bergerak ke sebuah dunia yang jauh berbeza. Sebuah dunia yang dibentuk oleh hujan lebat dan kelembapan, di mana kehijauan ada di mana-mana sahaja. Perhentian kita yang seterusnya, hutan monsun tropika. Dekat sini, tumbuh-tumbuhan dia macam satu simfoni kehijauan yang subur. Di atas pokok-pokok gergasi macam jati dan jelutung menjulang tinggi ke langit, masing-masing berlumba-lumba untuk dapatkan cahaya matahari. Di bawah pula, rumpun buluh dan rotan yang tebal membentuk macam sebuah labirin. Setiap inci ruang dipenuhi dengan kehidupan yang bertenaga. Hutan ni juga jadi rumah kepada beberapa haiwan darat yang terbesar dan paling berkuasa di dunia. Ada gajah yang gagah perkasa, harimau Bengal yang sukar dijajaki dan buaya yang sentiasa mengintai di dalam air. Inilah alam hidupan liar dalam bentuknya yang paling asli. Dari kawasan tropika yang hangat, perjalanan kita sekarang membawa kita ke zon iklim yang lebih sederhana, di mana perubahan musim membentuk landscape dan kehidupan di dalamnya. Di sini, kita akan menerokai 2 jenis hutan yang berbeza. Burung hantu ni pula, ia macam penjaga senyap hutan-hutan ni. Ia menyaksikan daun-daun berubah warna dan luruh, dan salji turun menyelimuti bumi. Kehidupannya sangat berkait rapat dengan kitaran 4 musim yang sentiasa berubah. Okey, di sini kita boleh nampak 2 strategi yang sangat bijak untuk menghadapi musim yang berubah-ubah. Di satu pihak, kita ada hutan daun luruh dengan pokok-pokok seperti oak dan maple yang memilih untuk tidur pada musim sejuk dengan menggugurkan daunnya. Di pihak lain pula, hutan conifer dengan pokok pine dan fir yang sentiasa gagah, ia tetap hijau, menentang kesejukan. Jadi, 2 pendekatan, 2 dunia yang berbeza, wujud bersebelahan dan masing-masing menyokong hidupan liar yang unik. Kita dah mengembara jauh, dari gurun ke hutan. Untuk perhentian terakhir kita tak akan melawat tempat baru. Sebaliknya, kita akan lihat semula tempat-tempat yang dah kita lawati dan tanya satu soalan penting. Kenapa semua ni penting untuk kita? Inilah perkara yang paling penting. Landscape-landscape yang telah kita terokai ini bukan sekadar gambar postcard yang cantik.
Kesihatan ekosistem ini sangat berkait rapat dengan kesihatan kita. Ia adalah sistem sokongan hidup planet kita menjadi asas untuk kewujudan kita dengan cara yang sering kita tak sedari. Dan inilah sebabnya, alam semula jadi ini membuka peluang pelancongan. Akar-akar pokok mencengkam tanah menghalang hakisan. Hutan membekalkan kita kayu dan sumber lain yang memacu ekonomi. Dan yang paling penting, banyak ubat-ubatan moden kita sebenarnya berasal daripada tumbuhan liar. Ia betul-betul sistem sokongan hidup planet kita. Ekspedisi kita berakhir di sini, tapi satu persoalan besar masih menanti. Kita dah lihat macam mana setiap tumbuhan dan haiwan telah menyesuaikan diri dengan begitu hebat untuk terus hidup. Sekarang, cabarannya terletak pada kita. Bagaimanakah kita sebagai spesies yang paling berkuasa di planet ini akan menyesuaikan cara hidup kita untuk pastikan dunia-dunia yang menakjubkan ini terus wujud? Itulah soalan yang perlu kita sama-sama renungkan.